Assalamualaikum awak minta tolong berhati-hati lah. Jalan daripada Tanjung Gelang nak marilah ke kolam dekat Nizam Celut Tepung. Hamba balik tadi jam 5 pagi, ada seorang puan tahan hamba. Dia tahan macam kata nak minta tolong lah. Bawa beg apa semua. Lepas tu hamba berik, tiba-tiba tu beg 3 orang lelaki bawa batang kayu daripada depan lah. Anak ni hamba dah kona mula lari lah. Anak ni dekat Nizam Celut Tepung, dekat tanah seluk. Orang puang tu duduk depan sikit, dekat sebelum masuk lekoh nak pergi ke Gong Datuk. Anak ni awak-awak hak mana balik lewat tu jaga-jaga lah. Pasal bahaya ngak. Orang puang tu pakai baju galitang je. Macam nak lari rumah. Tapi hamba nak tolong dia tadi, tiba-tiba orang 3 lelaki tu bawa batang kayu pakai topai. Molek lah.